Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar bin Fazli. Saya pada kelas unit B5 dan kali ini saya akan membuat tugasan 2 iaitu tugasan laporan dalam psikologi perkembangan dan kanak-kanak. Saya akan menemu bual seseorang rakan daripada kelas yang berlainan mengenai teori-teori perkembangan kanak-kanak yang relevan dengan soalan temu bual yang saya akan temu bual. Baiklah, di sini saya ada rakan saya yang bernama Akif. Akif, sila perkenalkan nama awak. Baik, nama penuh saya Ahmad Nur Akif bin Rizal Muhammad dari kelas B12. Okey, baik. Uh, saya akan menanyakan awak tentang beberapa soalan ya. Beberapa soalan mengenai perkembangan fizikal kanak-kanak semasa awak umur 10 hingga 12 tahun. Saya akan menanyakan awak beberapa soalan daripada beberapa aspek iaitu aspek fizikal, aspek kognitif dan aspek sosio-emosi. Setiap aspek tersebut ada 2 soalan yang saya akan tanya awak. Boleh? Okey, boleh. Okey, baik. Tanpa membuang masa lagi, saya akan tanyakan awak daripada aspek fizikal dahulu. Soalan pertamanya adalah, boleh tak awak ceritakan macam mana perubahan fizikal yang awak alami masa umur 10 hingga 12 tahun dulu? Contohnya daripada segi ketinggian ke, berat ke, tenaga ke, bila awak meningkat lah pokoknya perubahan fizikal tu. Okey, terima kasih. Okey, kalau saya ingat balik, masa tu badan saya banyak berubah sebab masa darjah 3 badan saya kecil. Lepas tu saya kurus. Lepas tu bila saya dah naik darjah 5, darjah 6, saya rasa saya ni cepat tinggi. Lepas tu badan saya lebih cepat membesar. Berat saya pun cepat naik. Lepas tu daripada segi tenaga saya rasa macam lagi bertenaga lah. Masa tu saya suka main bola petang-petang. Saya suka bersukan, berjoging semua. Saya rasa berpeluh tu rasa best. Lepas tu saya rasa badan saya pun tengah naik waktu tu sebab baju sekolah saya pakai cepat kecil. Selalu kalau mak saya belikan boleh pakai setahun. Ini baru 6 bulan dah kecil lah. Kawan-kawan, cikgu-cikgu semua tegur. Saya dah banyak berubah. Lepas tu suara saya pun jadi lebih garau lah waktu tu. Hmm. Masa tu awak suka main bola. Betul. Saya suka main bola. Okey, kalau macam tu, soalan yang kedua boleh? Boleh? Okay, soalan yang kedua adalah perubahan fizikal yang awak alami tu bila awak bergaul dengan orang lain ataupun bila buat aktiviti sekolah, macam mana? Macam mana perubahan fizikal tu mempengaruhi awak? Macam tu contoh macam Okey. daripada awak umur kecil ke, awak kecil kan, tiba-tiba jadi besar ke, tinggi Betul. ke, senang main bola ke apa. Ada juga sebab bila saya makin tinggi, saya jadi kuat. Saya jadi lebih yakin masa main bola atau waktu bersenam depan orang ramai. Saya tak segan lah sebab badan saya kecil. Orang pun tak fikir saya budak kecil waktu tu. Orang fikir saya budak besar. Lepas tu saya selalu berani lah nak jadi ketua. Kalau kelas PJ je saya nak jadi kapten bola waktu tu. Lepas tu sebab yelah badan saya dah besar, suara saya pun dah garau, nampak lebih matang lah. Tapi saya pun kadang-kadang ada sedikit kurang yakin. Saya daripada aspek ni lah macam contoh jerawat, bau badan. Tapi saya boleh atasi benda tu dengan pakai deodorant, jaga kebersihan, cuci muka sebelum tidur dan sebagainya. Faham? Kalau macam tu, Dan benda tu buat saya lagi yakin. apa-apa? Dan benda tu buat saya lagi yakin lah. Boleh tampil lebih yakin depan orang ramai. Oh, maksudnya kalau awak lebih yakin tu, kalau dulu mesti badan awak kecil kan. Tiba-tiba meningkat umur 10 hingga 12 tu badan awak jadi besar, tinggi daripada orang lain. Betul? 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 Okay, kalau macam tu, selesai soalan daripada aspek fizikal, saya akan beralih kepada aspek kognitif pula, iaitu daripada aspek pemikiran awak semasa awak umur 10 hingga 12 tahun tu. Baik, soalan pertama, masa awak sekolah rendah dulu, masa umur 10 hingga 12 tu, awak perasan tak cara awak berfikir ataupun cara belajar awak tu ada berubah?
Contohnya bila daripada segi faham daripada sesuatu benda ke atau buat keputusan sendiri ke. Um, ya, saya rasa saya perasan yang dulu waktu kecil saya belajar ikut buku je, hafal buku. Tapi bila dah makin besar tu saya mula faham kenapa benda tu jadi macam tu. Contohnya bila saya belajar sains, bila dah buat eksperimen tu saya suka fikir, oh macam ni jadi dia, ini punca jadi macam ni. Lepas tu saya nak buat kerja sekolah pun sebab saya faham, bukan sebab cikgu suruh. Okey, jadi saya dah mula fikir kesan sebelum buat sesuatu. Lepas tu saya pun kalau dulu saya suka ponti kelas, tapi bila dah makin besar tu saya fikir macam ponti kelas ni benda yang tak baik. Jadi waktu tu saya macam dah lah jangan buat lagi. Buat benda yang baik-baik je. Saya dah dapat bezakan mana baik mana buruk waktu tu. Bukan berfikir ikut logik je. Ah, kalau macam tu, beralih kepada soalan kedua. Okey. Masa awak nak buat keputusan tu, awak lebih banyak ikut pendapat orang lain ataupun buat keputusan sendiri? Okey, kalau dulu waktu kecil-kecil memanglah saya ikut orang lain. Tapi bila dah makin besar tu, saya dah berani buat keputusan sendiri. Contoh, bila cikgu suruh pilih nak buat aktiviti koko apa kan. Contoh macam nak melukis ke, nak bersukan ke. Saya dah boleh decide, baik kita melukis, lagipun cuaca kat luar tu tengah panas kan. Siapa nak bersukan panas-panas. Saya fikir macam tu lah. Jadi keputusan yang saya buat tu sebab diri saya sendiri, bukannya orang lain yang suruh. Jadi masa tu otak saya dah boleh berfikir panjang lah untuk buat keputusan yang baik. Awak dah lebih yakin lah dengan keputusan diri. Kalau dulu awak tak Betul. yakin kan, betul? Betul? Awak tak tahu nak yakin macam mana. Ha. Okay, selesai daripada aspek kognitif, pemikiran, kita beralih Okey. daripada aspek sosio emosi. Emosi awak tu masa awak umur 10 hingga 12 tahun tu. Okay, baik. Okey. Daripada soalan pertama untuk awak. Kalau masa awak umur 10 hingga 12 tahun tu, awak ada rasa tak? Rasa marah ke? Rasa sedih ke? Rasa kecewa ke? Kena marah dengan cikgu contohnya? Atau gaduh dengan kawan ke? Macam mana awak awak kawal perasaan tu? Okey, masa tu saya rasa saya cepat terasa lah dan cepat marah. Tapi bila makin besar saya belajar untuk diam dan kawal emosi saya bila saya marah ataupun stres. Kadang-kadang saya suka keluar jalan-jalan untuk lepaskan stres tu, lepaskan tekanan saya. Kalau sedih pula saya tak tunjuk kat orang. Saya just cerita, share dekat kawan-kawan yang saya pilih je. Yang saya rapat je. Lepas tu saya perasan bila saya kawal marah ni semuanya akan jadi lebih baik. Bila tak ada gaduh, tak ada salah faham, saya pun tenang, saya lebih mudah nak belajar dan memahami orang lain. Saya suka fikir dulu. Fikir dulu sebelum nak marah-marah untuk benda-benda yang rasa tak penting, tak sepatutnya marah pun. Okay, baik. Soalan kedua untuk awak mengenai Okey. sosio emosi ni. Awak rasa penting tak untuk kawal emosi masa awak umur 10 hingga 12 tahun tu? Terutamanya bila bergaul dengan rakan atau dengan orang lain. Okey. Okey, saya rasa penting lah. Sebab kalau tak kawal emosi, memang senang kita nak putuskan hubungan dengan orang. Memang senang kita nak bergaduh dengan orang. Dulu waktu sekolah dulu saya ada je kawan yang pandai baran. Semua kerja kumpulan jadi macam susah sebab dia kan. Semua nak ikut kepala dia, semua nak ikut dia punya ni kan. Tapi bila kita belajar sabar dan faham perasaan orang lain, semua benda tu akan jadi mudah. Saya belajar kawal ni pun belajar faham saya kawal marah tu supaya saya dapat faham kenapa orang buat macam tu. Bukannya saya hanya pandang menilai pada diri saya je. Saya kena menilai daripada sudut pandang orang tu juga. Kenapa dia jadi macam tu. Jadi bila kita dapat kawal diri kita ni, kita lagi senang nak buat kawan lah sebenarnya. Sebab kita dah matang kan, dah besar, senang nak buat kawan dengan orang. Bila kita pandai kawal emosi kita, orang pun akan lebih suka nak rapat dengan kita. Betul apa jawapan yang awak bagi tu. Kalau macam dulu umur 7, 8 macam tu awak tak pandai nak kawal emosi, cepat marah kan. Tapi bila dah Betul. besar, dah besar sikit umur umur 10 hingga 12 tu nak masuk remaja tu, awak dah pandai kawal diri awak. Betul. Jadi kesimpulannya, Saya setuju.
Ah. Jadi kesimpulannya, cerita tentang awak ni, bila awak daripada umur 8 hingga 12 tahun tu banyak perubahan lah yang berlaku pada diri awak, termasuk daripada aspek fizikal, Betul. aspek kognitif, perkembangan fikiran, lepas tu aspek sosio emosi, betul yang berlaku pada awak. Ketiga-tiga Betul. ni semuanya merubah diri awak kepada menjadi seseorang yang lebih matang dan lebih berintelektual lah orang kata. Betul. Hmm. Betul. Jadi saya rasa setakat itu je. Saya rasa soalan temu bual setakat itu je temu bual kita pada hari ini. Terima kasih kepada awak Noki sebab meluangkan masa untuk sesi temu bual, dan saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah juga atas bimbingan uh, uh, untuk temu bual, untuk menanyakan soalan temu bual. Baiklah, setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.